Setahun yang lalu kita telah sama-sama menerokai dasar bersama yang dipersetujui dengan rangka matlamat melaksanakan muafakat yang sangat bermakna dalam negara kita ini bagi membebaskan negara dari kemelut yang sangat menekan rakyat dan penuh dengan penyakit di segenap sudut. Seterusnya membentuk gagasan alternatif terbaik untuk negara. Maka kita telah mencorakkan dasar bersama yang penting di buah muafakat Pakatan Rakyat, yaitu yang pertama, mengembalikan demokrasi telus dan tulen. Dua, memacu ekonomi berprestasi tinggi, mapan dan adil. Tiga, keadilan sosial dan pembangunan insan. Dan empat, hubungan persekutuan negeri dan dasar luar negara. Semua dasar bersama ini akan terus dilaksanakan selari dengan peruntukan perlembagaan persekutuan yang merupakan suatu penzahiran cita-cita dan harapan rakyat Malaysia yang merdeka. Di dalamnya hak asasi setiap rakyat, termasuk hak agama, bahasa, kerakyatan dan budaya dijamin dengan sepenuhnya. Dalam hal ini, PAS akan terus menjadi penjaga amanah bagi memperkasakan Islam sebagai agama bagi persekutuan, di mana perubahan kita adalah dalam ruang lingkup undang-undang negara, dengan mengambil kira Islam sebagai agama rasmi negara, dengan meletakkan Islam berdasarkan kepada maknanya yang sebenar. Dalam masa yang sama, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana sahaja di negara kita ini. PAS percaya bahawa kekeliruan terhadap Islam yang adil yang ingin dibawa oleh PAS berlaku kerana contoh dan tafsiran salah terhadap Islam yang ditunjukkan oleh UMNO selama ini, sehingga melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan berkuasa melalui rasuah serta penipuan. PAS percaya bahawa keadilan sejagat Islam yang sememangnya bersesuaian dengan fitrah manusia atau naluri mereka boleh menjadi tiang seri yang mampu untuk menyatukan hati manusia. Kita mesti menyadari bahawa di sana ada perkara yang sama dan berbeza dalam kalangan manusia yang perlu diraihkan. Islam mengiktiraf kewujudan pelbagai kaum, dan perpaduan itu mestilah berteraskan rasa saling hormat menghormati dan kenal mengenal di atas sifat kemanusiaan, serta dilayan dengan adil walaupun berbeza agama dan kaum.